Selamat sejahtera. Saya Muhammad Irfan bin Muhammad Zafir dari Andra Meru Channel melaporkan untuk TVPSS SK Setia Alam. Minggu ini merupakan Minggu Solidariti Palestin yang telah berlangsung pada 30 Oktober hingga hari ini, iaitu 3 November 2023. Pada 30 Oktober yang lalu, SK Setia Alam telah pun melancarkan Minggu Solidariti di mana murid-murid telah diberi penerangan tentang perpaduan simpati, perasaan hormat dan nilai-nilai kemanusiaan. Program ini dilakukan untuk menunjukkan tanda kebersamaan Malaysia dalam Israel-Palestin konflik serta menerapkan kesedaran kepada seluruh warga SK Setia Alam tentang nilai kemanusiaan sejagat. Dan pada hari ini, Jumaat 3 November, sekali lagi warga SK Setia Alam berkumpul di Dataran Proxima. Anda boleh lihat di belakang saya, ya, di mana murid-murid mengibarkan bendera dan ada yang membawa poster untuk menunjukkan rasa simpati kepada mangsa peperangan serta menuntut nilai-nilai kemanusiaan dipatuhi oleh masyarakat dunia, terutama tentera Israel, supaya hentikan penindasan dan kembalikan tanah dan hak rakyat Palestin. وسلط عليهم جندك وسلط عليهم جندك وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. Selama 1 minggu dalam keadaan yang agak menceritakan diserang oleh rakyat Israel. Baiklah, bersama-sama saya sekarang ialah Encik Muhammad Fazli bin Abdul Rahman, Guru Besar SK Setia Alam. Cikgu, saya ingin menanyakan satu soalan. Apakah maklumat program Solidariti ini dijalankan? Untuk makluman, matlamat Minggu Solidariti ni kita buat ni serentak di seluruh negara, tidak terkecuali di sekolah kita lah, SK Setia Alam, bagi menyampaikan maklumat tepat kepada warga sekolah apa yang berlaku di Palestin, dan kita cuba menyuarakan hasrat kita, rasa simpati kita kepada rakyat Palestin, sekaligus usaha kita untuk membantulah rakyat-rakyat di Palestin dengan memberikan sumbangan dan juga menunjukkan ekspresi diri kita, yang mana dekat sekolah memang kita diajar untuk bersimpati dan mengasihani orang sebagai anak yang baik lagi cerdik. Terima kasih atas perkongsian cikgu. Sekarang pula kita bersama dengan Encik Ahmad Salim bin Muhammad Ali, Pengelola Kanan Pentadbiran SK Setia Alam. Cikgu, apakah pandangan cikgu mengenai impak berlangsungnya Minggu Solidariti ini? Baik, terima kasih kepada yang menemu ramah. Pada saya secara jujurnya, impak Minggu Solidariti ini boleh memberikan satu kesan yang mendalam kepada setiap murid di SK Setia Alam untuk merasa lebih ihsan dan merasai derita saudara-saudara se-Islam kita diserang, dibunuh dengan kejamnya.
Oleh yang demikian, kita ni sebagai rakan seagama Islam patut memberi sokongan dari segi aspek moral dan juga bantuan-bantuan yang lain. Terima kasih cikgu di atas pandangan cikgu tersebut. Ya, sama-sama. Baiklah, itu sahaja liputan dari saya sempena Minggu Solidariti Palestin, Andra Merah Channel, TV PSS